Proton Wira 2026 kembali mencuri perhatian peminat otomotif dengan reka bentuk moden yang diinspirasikan daripada model legenda yang pernah menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Walaupun model ini masih sekadar konsep, ramai berharap ia akan tampil sebagai sebuah sedan yang menggabungkan identiti klasik dengan teknologi terkini. Dari pandangan hadapan kereta ini kelihatan lebih garang dengan lampu LED yang nipis dan tajam bersama grill moden yang memberikan imej premium. Garisan badan yang kemas serta bentuk aerodinamik menjadikan keseluruhan rekaannya lebih elegan dan sporty. Di bahagian sisi kereta ini menampilkan rim alloy moden serta bentuk badan yang seimbang untuk memberikan kestabilan ketika dipandu. Bahagian belakang pula direka dengan lampu LED yang bersambung bagi menghasilkan penampilan lebih eksklusif. Rekaan keseluruhan memberikan gambaran sebuah sedan moden yang sesuai untuk golongan muda mahupun keluarga. Ruang dalaman Proton Wira 2026 konsep ini juga kelihatan lebih moden dan selesa. Papan pemuka digital dipadankan dengan skrin infotainment bersaiz besar yang menyokong sambungan telefon pintar. Tempat duduk direka secara ergonomik untuk memberikan keselesaan ketika perjalanan jauh manakala ruang kaki dan ruang kepala yang luas membolehkan semua penumpang menikmati perjalanan dengan lebih selesa. Material kabin yang berkualiti tinggi turut memberikan suasana yang lebih premium. Dari sudut prestasi, ramai menjangkakan Proton Wira 2026 akan menggunakan enjin yang lebih cekap serta menawarkan keseimbangan antara kuasa dan penjimatan bahan api. Jika model ini benar-benar dihasilkan, kemungkinan ia akan dipadankan dengan transmisi automatik moden yang memberikan pertukaran gear lebih lancar dan pengalaman pemanduan yang lebih selesa sama ada di bandar atau di lebuh raya. Sistem suspensi juga dijangka ditala untuk memberikan kestabilan yang lebih baik serta keselesaan maksimum kepada pemandu dan penumpang. Bagi aspek keselamatan, ramai berharap Proton akan melengkapkan model ini dengan teknologi terkini seperti sistem brek kecemasan automatik, kawalan kestabilan elektronik, bantuan kekal lorong, kawalan jelajah adaptif, kamera 360 darjah, sensor parkir serta pelbagai beg udara. Ciri-ciri ini mampu meningkatkan keyakinan pemandu dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada semua penumpang. Selain itu, model konsep ini juga dijangka menawarkan pelbagai ciri moden seperti sistem kemasukan tanpa kunci, butang mula enjin, pengecas tanpa wayar, port USB untuk semua penumpang, penghawa dingin automatik dan ruang bad yang luas untuk kegunaan harian. Gabungan teknologi moden dan reka bentuk yang menarik menjadikan Proton Wira 2026 sebuah konsep yang sangat dinantikan oleh peminat otomotif tempatan. Sekiranya Proton benar-benar menghidupkan semula nama Wira dengan reka bentuk seperti ini, sudah tentu ia mampu menarik perhatian peminat lama dan juga generasi baharu yang mahukan sebuah sedan moden dengan identiti Malaysia yang kuat. Apa pendapat anda? Adakah Proton Wira 2026 versi konsep ini mempunyai potensi untuk menjadi sedan paling popular di Malaysia jika dilancarkan pada masa hadapan? Terima kasih kerana menonton dan teruskan menyokong video-video otomotif yang akan datang dengan menekan butang subscribe serta mengaktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas sebarang kemas kini terbaru.